Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf sekali lagi dalam misi kami untuk mencari kad Monster Galaxy dan juga Mekamato yang rare. Walaupun di bulan puasa, nampak sangat Abang Ashraf masih lagi bersemangat untuk meneruskan misi kita ini. Masuk-masuk saja ke kedai Sebenarnya ni kami dah nampak kelibat kad-kad yang kami nak. Ya, kita ada Cyclone Fury dan juga Techno Breaker. Tapi apa kata kali ni kita cuba ambil kad Cyclone Fury pula. Kita ada General Kurambang, kita ada Emperor Ramos. Oi, Mas mana? Okey, bukan Mas Mara. Kad Maharaja Ramos ni nampak cantik dan begitu garang sekali. Okey, kita ambil kad ni dan terus membuat pembayaran. So, marilah kita lihat apa yang kita akan dapat di dalam set Maharaja Ramos ni. Set Cyclone Fury nombor 4/9, gambar depan Maharaja Ramos. Design packaging dia memang cantik sangat dengan gambar Maharaja Ramos di depan. Tagline seperti biasa, kuasa di tanganmu. So, marilah kita buka dan lihat kad apa yang ada di dalam. Kali ni nak buka paket ni memanglah payah sekali sebab dia punya gam melekat dengan begitu bagus. Okey, seperti biasa bila kita buka, benda yang pertama kita akan nampak adalah set dadu attack. Kita ada 40, 80, 120, 160, 200 dan 240. So kita tepikan kad dadu tersebut, ambil kad yang di depan ke belakang. Alright, marilah kita lihat. Kad pertama untuk set Maharaja Ramos ini adalah kad Gopal. HP 60, attack 20. Efek dia pula tukar attack kad pemain dengan attack kad lawan. Memang pisang kalau opponent tu attack dia tinggi. Kad seterusnya yang kita dapat adalah kad sokongan Pasubot. Dia punya efek adalah pinjam efek dari mana-mana kad ataupun kad sokongan dari deck. Kad sokongan ni amat bagus untuk kita letakkan di dalam deck semasa tournament. Seterusnya adalah Boboiboy Api. HP 80, attack pula 60. Efek pemegang kad ini dapat serangan pertama jika seri dalam ozon. Alright, kad seterusnya adalah kad sokongan Kipas Libas. Efek adalah ambil dua kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Kad ini function bila contoh hampir-hampir break, boleh gunakan kad sokongan ini. Seterusnya adalah Ying. HP 120, attack pula 80. HP tambah 40 jika menang ozon pertama. Dan yang terakhir adalah tak lain dan tak bukan Maharaja Ramos. HP 200, attack 160. Efek ambil satu kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Detailing Maharaja Ramos ni memang cantik. Mantle yang dipakai tu, jubah tu memang boleh rasa dia design tu timbul tau. Termasuk design web di belakang. So seperti biasa, dah dapat kad yang cantik, kita kenalah letak di dalam sleeve supaya kita dapat menjaga kualiti kad-kad yang telah kita dapat tadi, supaya tak senang rosak dan senang untuk kita bermain semasa tournament nanti. Dan inilah kad-kad yang kita dapat untuk set Cyclone Fury. So sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.